bila saya bercakap dengan passenger, sebelum ni saya seorang pramugara. Mereka akan cakap, "Really? Ya." Pengalaman saya sebagai pramugara, saya dah pergi ke macam-macam negara-negara yang menarik. Bila kita tengok negara lain boleh memberikan servis yang baik dekat pelancong, saya rasa macam saya pun nak memberikan servis yang terbaik buat pelancong yang datang ke Malaysia. Saya kan pramugara kan, so selalunya kalau passenger baru sampai, saya akan buat announcement macam waktu saya pramugara dulu. Saya kata, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan bergerak sebentar lagi. Sila pastikan anda menggunakan tali keselamatan sepanjang perjalanan ini. So I always do that tau. Dia macam, wah, you sound like a air steward. Something like that. Saya cakap, yeah, I act air steward. I cakap. So that is how I boleh implement safety dekat mereka. Pada satu hari tu, I pasang lagu Hindustan. I bagi tahulah, dan I pun boleh nyanyi lagu Hindustan. Hedo gujubu kitara jiski zuba urdu kitara meresha murat Amerika yenati boyar mudera. Mungkin saya sebagai pernah menjadi seorang pramugara, ianya bagaimana untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik dekat customer tau. Sebab ianya macam telah menjadi darah daging tau. So GrabCar ni macam tu. Memberikan perkhidmatan sebaik mungkin, tak kisah daripada mana mereka datang. Bagi saya, mereka deserve perkhidmatan yang terbaik. Kalau saya boleh buat penumpang yang menggunakan perkhidmatan ini merasa puas hati, walaupun dalam masa yang singkat ataupun dalam jarak yang dekat, saya tahu saya dah buat kerja saya. Nama saya Fadil dan saya pemandu GrabCar.